Saya nak tanya, ni kita makan half-half ke? Bayar half-half ke? Boleh? Bayar sendiri awak punya. Okey, saya blok awak. Lepas tu sama lah. Macam yang dalam komik tu. Awak letak dulu, awak letak dulu. Sama. Tak habis-habis. Serius, sama. Benci lah. Jijik bila ingat balik. Kenapa awak suka kat saya? Sweet lah hari ni. You ke? Sweet semacam. Okay. Memang nampak besarnya spek. Bodoh. Assalamualaikum, selamat pagi. So Cik Ana dengan Pok D hari ni nak buat something special. Not really special lah, tapi macam something we do on our anniversary day. Nampak? Bila hari ni hari Sabtu, Pok D pun cuti. So kita orang pun nak menuju ke tempat first destination. Historic. Yalah, story tu second. Yang first ni kita nak pergi makan dulu. Ini hari anniversary kita yang keberapa? 28 tahun kahwin, tapi kenal dah 32 years. Kita tu 32. 1990. 4 kita jumpa. Okey. 1994 jumpa, kahwin 1998. Ramai orang kat sini. Okey, dapat parking dekat redup. Anyway, kita nak breakfast kat Topi. Sebab terliur lah nak makan lemang. Nak ayam. Ayam. Bapa nak dua ke? Saya satu je. Oh, nak ayam dua? Kalau dua je lah. Okey. Apa? Dia tarik. Apa ada paru nak tak? Boleh lah. Telio tu kari pak dia besar. Nak satu ke nak dua? Ambil dua. Tak tahu? Kari pak kentang selalu ni. Adik. Adik ni kari pak kentang ke? Dua. Okey. Sekarang makan caripat. Tak lagu dia lah. Caripat dia sebenarnya oksigen. Tak banyak. Tak oksigen kan? Tapi sedap. Ada oksigen sangat. Itulah. Dia separuh oksigen tapi sedap. Makan ambil ini. Paru. Tak ambil. Lemak. Pok dia nak ambil dua lemak. Cakap nanti makan ni dulu. Setiap hari ku jatuh cinta padanya, dicintai oleh dia. Kita on the way nak pergi tempat pertemuan yang pertama. Terjumpa di sana. Bukan berjanji jumpa, tapi itulah kita first time jumpa. Nampak? Tak cerita kan? Macam mana dah terjumpa tu? Jumpa nanti kat podcast. Susah balik. Jadi kita orang datang sini sebab inilah tempat pertemuan pertama kita orang kat sini. Bukan kita orang dating kat sini tau, bukan. Cerita dia macam ni, tahun 1994 tu Cik Ana dapat kerja dekat OCBC Bank kat Muar. Dia dekat OCBC Bank Mari KL. masuk bulan berapa? Tak ingat. Tapi you masuk dulu. Kau masuk awal tahun ya? You masuk dulu, I masuk lambat. So that time OCBC Bank buat siapa-siapa pekerja baru, staff baru dia akan kumpulkan satu Malaysia pergi induction course dekat Genting. Semualah satu Malaysia.
Lepas tu yang jumpa dekat Genting. Itulah pertemuan pertama kita kat Genting. Kenapa Mami cari papa? Saya cari dia sebab okey. Perasan dia. Masa dekat sebelum pergi, kita dapat list nama-nama orang yang pergi kat Genting tu. So, Cik Ana tengoklah nama-nama tu. Cik Ana terjatuh cinta dekat satu nama tu. Bukan terjatuh, dia suka sangat satu nama tu. Nama dia Wan Zuraidi. Nama dia lah. Dia cakap nama ni cantik lah. Nak tengoklah orang dia macam mana kan. So pergi Genting tu saya pun mencarilah. Sebenarnya tak payah cari. Rupa-rupanya dia satu grup dengan saya. Dia satu grup dengan Cik Ana. Sebab sampai sana dia orang organize, OCBC Band dah organizekan. Dia ada kumpulan-kumpulan. Kita orang kumpulan nombor 11. Nombor 11 Tak ingat. Tapi papa jadi ketua Lepas tu setiap kumpulan tu dia orang kena pick ketua. So dia orang undi pick dia. Masa dia cakap Wan Zuraidi, saya kata ini ke Wan Zuraidi handsome-nya. Rasalah tu benci aku. Okey, dia pun jadi ketua untuk kumpulan tu. Okey, setiap kumpulan ada 11 orang. Tapi kumpulan kita orang ada 10 sebab tak cukup seorang. Lepas tu setiap kali ada game, bila menang ada extra lah kan hadiah. Sebab hadiah tu memang untuk 11 orang. So setiap kali ada extra hadiah, dia ni akan call I bagi that extra hadiah. Ada 2 dapat? 2 sebab 2 kali menang. Kita pun suka lah sebab kita memang cari nama dia Wan Zuraidi. Macam tu lah cerita dia. Tak tahu ni dah kena betul ke tak. Rasa belum sebab dia tak ada letak harga. Tahu lah. Tapi tak tahulah. Kita tengok. Kosong lagi. Okey. Jiwa Hotel Kempas. Okey. Ada apartment tu dulu kan kita duduk apartment. Sini ke? Ya. Lepas tu 200 meters. Turn left. Naiklah paling terus. Tak ada dah lah. Boleh lah. Boleh. Nanti berhenti kat tepi je. Lalu ke apa? Tahu? Boleh lalu lah. Tak boleh lalu lah. Tanya dia. Lalu ke? Tahu? Boleh lalu ke? Tak boleh Tak ada Genting View. Sorry kak. Tak apa. Tak boleh lalu. Tak boleh. Genting View dah tak ada Kak mau lalu kampas ke? Ah, Bawah. Dulu apa nama ke tempat tu? Tak ingat lah. Ada lagi tempat macam hotel ke dari sini? Bawah ada. Tapi kakak tak boleh lalu sini. Ikut mana? Itu dulu tadi kan ada petunjuk arah kata. Ikut sana tu. Ikut sana tu. Jangan masuk sini lah. Maaf tak tahu sebab dalam tak datang. Pusing ke sana. Cabaran nak mencari tempat apa awak panggil historik. Tempat bercinta. Tempat love historik kita orang. Straight 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 kot. ke kiri? Sekejap. Kita tadi dari sana. So sinilah. Oh sini Kalau sana tu dah lain kan, tadi kita dari sana. Sekejap tengok. Melati apartment Kempas. Oh betul lah, lalu alternatif sini. Genting View dia tulis. Genting Okay. View Resort. Tak perasan tadi. Tak, sebab dia bagi jalan situ. Yalah tu original jalan dia kot. Kalau boleh kita pergilah, kalau tidak tak apa. Dia buka. Dia ada gate. Tanyalah dia. 100 meters. You'll arrive at Genting View Resort. Ini boleh masuk ke? Kampas. Kempas. Genting View Resort. Ha? Genting View. Genting View. Ah. Genting View Mall. Ah. Nama apa nama? Genting View Resort. Inilah GVM. Oh, all area dia kata. Nama tempat. Memang Genting View. Dia kata the whole place is Genting View Resort. Cuma kita tak ingat tempat mana kita Tempat mana? duduk. Dia rumah Mungkin dia. kat sini ni dia apartment rendah je ni dulu. Rendah, ya. Sini dah jadi apa? Residence lah semua ni. Kita sini ke tadi? Ke? 200 meters. Sini pun ada juga. Banyak lah. Riverview Apartments. So semua dah jadi residence lah. Ni, kita yang kecil-kecil ni, pendek-pendek ni. Mungkin lah. Saya ingat yang tu. Betul lah. Ada tempat lapang tempat kita bercinta. Kau ingat tak? Ada kosong depan tu.
Aduh. Kan dia ada tempat kosong Itu tu. bukan bercinta. Kita belum bercinta Oh, lagi masa okey, okey. tu. Jangan buat hal. Nanti orang kata kita buat apa. Kan ada tempat kosong macam tu Ya. kan. Apartment dengan apartment. Papa duduk apartment ni, Mami duduk apartment ni. Ya. Situ lah tu. Ni ada tower A, tower B. Betul, apa betul. ni. Rasa kat sini dulu. Okay, anyway, nak pergi mana ni kita? So, tadi kita pergi, tempat tu. tak ada. Dah tak ada tempat tu. Ada, tapi dia dah lain, dah beza. Dah Konon-konon beza. nak mengimbau. Dia jadi tempat apa? Residence kan? Residence kan tadi kan jadi dia cakap. buat Dia ada residence. residence lah. So, okay, masa buat induction course kat situ 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. So, antara... Saya ada masuk hutan tu semua kan? jungle trekking. Trekking. Jungle trekking masa tu. Lepas tu, pada hari yang last tu kedua last kita naik atas genting. So genting ni adalah sebenarnya macam first kita orang berjumpa. Kita orang dah on the way turun. Turun genting, kabus. Mana nak parking. Kita orang dekat antian sebelah. Apa ni Fah? Sepah? Gombak. Antian sebelah Gombak. Sepah pula. Nak solat dulu. Lepas tu baru kita pergi next destinasi. Okay, ada soalan. Okay, Cik Ana dulu. Nak tahu tak Cik Ana dulu? Sebelum Cik Ana join pramugari, Cik Ana kerja bank. So masa kerja bank, Cik Ana sangat buruk ya. Cermata Cik Ana yang tebal ni Cik Ana pakai ni, cermata ni. Lepas tu rambut Cik Ana macam Dora Explorer kan. Tapi masa tu style tau. Masa tu memang style. Itu early 90s kan? Early 90s tu memang style. Betul. Lepas tu pakai seluar tight yang itulah dulu-dulu memang style lah tu. Seluar tight tu. Half cut. 3/4 tu. Lepas tu dengan t-shirt besar. Tu je aku pakai. Kenapa awak suka kat saya? Okay, saya sebab suka tu dia bukan lama. Sebab bila saya tengok, sweet lah dia ni. You ke? Sweet semacam. Ni first time awak cakap. Sebab bila, okay, memang nampak, besarnya spek. Bodoh. Lepas tu, sweet lah dia. Kita orang kan tadi nak parking kat CM tapi tak ada park. So kita orang lalulah dekat kawasan-kawasan ni nak pergi ke Daya Bumi. Daya Bumi. So laluan-laluan ni laluan kita orang bercinta dulu. Inilah tempat kita orang jalan. Dulu ada bas warna pink kan Pa? Bas mini. Bas mini pink dulu penuh kat kawasan sini ya. Balik kerja kita orang akan bukan lepak apa, tunggu bas dekat apa nama tempat tu? Bangkok Bank. Kita orang nak parking dekat Daya Bumi, dekat CM tadi ya Allah. Terlalu pack. Sangat pack. Okey lah kita cuba juga sebab nak buat dating. Nak buat kita orang punya dating hari ni. Pergi tempat-tempat apa lagi lah. Ni pun dah boleh. Tempat-tempat yang kita pernah pergi masa muda-muda dulu bercinta. Kat sini. Ni dulu metro. Trujaya ada lagi ke? Tak ada dah. Tak ada Metro Jaya dah? Tak ada dah. Habis jadi apa ni? Ya Allah. Dulu college Stanford pun kat sini. Kau Stanford? Bukan. Apa ni? Yelah Metro Jaya dulu hebat Kira macam Ion. Ion. The best lah situ. Dulu KLCC pun tak ada lagi. Macam mana dulu kita? Wow. Jom cek parking. Sebab balik tu dah sambung mesej lagi Dulu mana boleh mesej? Kita call tak ingat Dulu lah. tak ada handphone. Masa tak ada handphone lagi Bukan ada handphone Belum. Handphone tu belum wujud. Kalau ada pun kita tak mampu lagi beli. Sebab dulu handphone yang besar macam botol air tu. Oh dulu kita borak pakai phone rumah. Pakai phone rumah. Phone rumah saya jadi RM400. Marah kat orang masa tu. Dia kakak dia marah sebab dia duduk dengan kakak dia. Saya bapak saya marah sebab duduk kat rumah abah. RM400 masa tu. Ya Allah, sangatlah besar. Seolah-olah kalau sekarang ni dah beribu lah. So duit gaji Cik Ana masa tu habis bayar phone. Bayar phone je.
Macam mana tau, bergejar-gejar dalam telefon. Dulu kan kita pakai telefon rumah. Telefon rumah tu angkat, tarik wayar panjang-panjang masuk bilik, cakap kat phone. Lepas tu sama lah. Macam yang dalam komik tu. Awak dah letak dulu, awak letak dulu. sama. Tak habis-habis. Serius, sama. Benci lah. Jijik bila ingat balik. Jijik. Aduh. Diorang baru dapat parking. Betul lah. Panasnya tak boleh buka mata. So tadi kita dapat parking kat mana? Kita parking kat Daya Bumi. Tak ada orang pun kat Daya Bumi. So Yang kali ingat lah tu CM bawa kereta boleh parking situ. kalau lagi CM boleh bawa kereta, parking kat Daya Bumi je. Lepas tu dia ada bridge. Ni kita nak ada bridge. Dapat tengok. Ada. Jamil. Ni, nanti Aja nak tengok train ni lalu. Oh, sini ada lalu buat. Oh. Lambai tak? Lambai lah. Okey. Masih Jamil. Tu tempat kerja lama. Itu office baru. Itu office baru. Nanti kita pergi kat office lama tu. So ni kita nak pergi cari tempat favourite makan kita di CM. Nak ikut situ ke sini? Okey, lepas ni gimana? Satu lagi tempat bersejarah. Tempat kita orang selalu dating, Tempat kerja, tempat kerja, tempat makan. tempat makan. Harap semua ada lagi. Semua ada lagi yang tu. Cuma dia dah berubah. Dah. Ni kat CM. Ni lah tempat kita orang cinta dulu. Tapi dulu CM lain rupanya. Tak ingat lah macam mana rupa dia. Depan ni sama dia. Dalam tu mana ada tu. Depan dia yang Central Market since 1888 ni dia dululah kan. Tu sini. So, mari kita masuk tengok. Tak beza dah. Beza sangat. So, pegang apa-apa tak? Dulu bawah ni ada kedai mamak. Awak cakap. Awak lah cakap. Yang saya suka sebab saya introvert, dia extrovert gila. Extrovert gila. So Peramah. Peramah sangat. Cakap so dia cakap comel je dia ni. So masa tu cakap comel je. So lepas tu bila Masa tu kat mana? Masa first time tengok yang comel tu masa bila? Masa kita satu masa group? satu grup. Masa satu grup. Lepas tu dia macam cakap banyaklah dia ni tapi so, banyak apa? Banyak cakap? Banyak cakap lah. Kita cakap dia cakap macam ni. So lepas okay lah. Yang first sebab dia sweet, sebab dia extrovert tu. Dia tu saya lah, awak lah sebut. Yelah. Sebab saya memang extrovert gila. Introvert. Introvert sangat. Dia Dan sangat. benda ni dah turun kat Omel sikit. Omel antara dua. Dia tengah-tengah. Dia punya introvert. Masa dulu Cik Ana pernah jumpa satu buku dia. Dia ada satu buku manual how to make friends. Dia ada buku how to make friends. Tak payah ada buku nak make friend. Kawan je lah. Kawan dia ada kedai mamak. Sekarang dah jadi apa ni? Pasar besar. So kita nak pergi Kita naik lift makan. naik atas. Apa nama makanan tu? Nasi sambal kahwin. Nasi sambal kahwin yang telah kita telah dibuat, boleh pandai buat sendiri lah sampai. Sampai kau dia kata Cik Ana buat lagi sedap. Buka. Apa? Cuba. Mana tu buat? Ada tak? Ada lah. Ada. Alhamdulillah ada kedai tu buka. Mari kita makan. Jom. Kita nak telur matis tu. Tidak.
Apa? Order lah. Awak punya belum sampai. Saya nak telur yang sama je. Kak Mami kan tak rekod kita dua. Tak, awak cakap lah pegang dulu. Nanti saya buat. Okey, makanan dah sampai. Ini Anasya buat lagi sedap. Tapi sebab kita nak rasa, dah lama tak rasa, saya punya tak sampai lagi. Wow, banyak guys. Tengok ni. Ini buat dia dulu. Okey, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Agak ni dia buat berpuluh-puluh tahun ni. Dia punya cara masak untuk mantul. Kita tengok. Bayangkan yang ni daripada orang belum kahwin, benda ni dah ada. Resepi ni dah ada. 28 years, more than 28 years. Saya pun dah berapa lama. Memasak tu dah tua. Ada seorang lagi laki tu. Ada tak? Kakak tu je nampak. Ada lagi lah laki dia. Kedasan. Makan ni kan, kedai ni yang dia bagi portion lauk yang banyak tau. Dia tak kedekut dari dulu. Dia tak kurangkan pun. Nampak? Ada setengah orang ayam 3 ketul je kan. Ni ayam berketul-ketul dengan sotong lagi. Tak boleh habis sebenarnya. Ada banyak lagi Cik Ana punya. Dia punya. Kita orang tengah usaha nak habiskan. Kat sini gelap sikit lah. Ni atas bumbung tempat ni gelap sikit. Dah habis makan. Licin wak. Saya nak tanya, ni kita makan half-half ke? Bayar half-half ke? Mana? Bayar sendiri awak punya. Okey, saya block awak. Red flag. Makan dekat CM tadi memang Best. dekat CM sekarang yang bumbu babah tu, situlah tempat rasa utara yang first time Asal tu. Yang first time Pok Di bawa makan. Tapi dia ambil dua buah babah dengan sebelah tu. Dia luas dulu. Masa tu rasa utara tu kira very very premium punya restoran lah Pok Di bawa makan situ. Tak ada half-half dia bayar semua. 3 orang. Sebab Cik Ana bawa sepupu Cik Ana sekali, sepupu lelaki. Tak ada half-half, tak ada dimintanya. Zaman sekarang je, kenapa budak-budak lelaki ni kedekut pahit? Berkira. Allah. Masa tu gaji baru berapa je? 500. Gaji dia 500 je. Dengan allowance 700 lebih. Meriahnya hari Minggu macam-macam ada. Mohla ke atas. Oh, mohla ke atas. Atas buat lagi. Macam. Okey, bawa lepas makan. Di mana kita? surprise ke? Surprise. Apa? Jom. Okay, jom. So, totally different lah CM dulu dengan sekarang kan, Bah? Okay. So, sekarang kita nak pergi OCBC. Tapi sebelum tu, tengok apa? Menarik kat situ. Kan? Tapi sebelum pergi OCBC, Pok Di nak bawa satu tempat surprise. Sana
jumpa. Okey, saya gembira saja. Sebenarnya tahun lepas dia bagi Cik Ana bunga besar. Harga dia beratus. Kata membazir. Lepas tu agaknya dia terfikir kalau beli kat sini kan murah. Betul kau nak bagi bunga? Ya Allah, perasan aku. Air keluar. Keluar. Allah, macam mana kau bawa? Apa dia tulis? Just for you. Lepas tu? Nampak harga? Nampak harga? Dah nampak harga dah. Wah, dia beli bunga kegemaran saya. Tahu tak apa nama bunga kegemaran ni? Saya ni tak tahu. Tulip ke apa? Bukan lili. 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 Betul. Oh, awak tahu. Thank you. Okey lah, bunga ni tak mahal. Macam tahun lepas dia beli mahal sangat. Bazir. Aku tu siap pasu kan? Pegang. Bukan siap pasu ke? Bukan pasu. Dia punya tempat bagi tu lah. Thank you. Okay, let's go. Kejap. Ha. Dulu bercinta kan tak ada handphone. Macam mana kita jumpa? Jumpalah janji situ lah. Betul. Lambat-lambat lah. Lambat ke cepat ke tunggu je. Dulu pakai public phone saja. Dulu janji ditepati. Walaupun lambat tapi ada. Tak macam sekarang pakai phone tapi kata on the way tapi tak sampai-sampai. Memang. So, kita nak gerak. Jom. Hari ni kita genting tu ni je lah dapat di lawati. Lawati. Okey, jom kita pergi next tempat. Jom. Nak ambil gambar pakai kamera tak? Nak. Okey tu. Wisma ni rubber. Lain sekarang Wisma ni rubber ni. Dah. Dah high end dah nampak Wisma ni rubber ni. Dulu antara bangunan paling buruk. Ni dia tempat kita kerja kat sini. Sebelum Cik Ana join. Saya kerja kat sini. Sini ada dua mamak. Dulu tu bank muamalat tu bank bumi dulu. Dulu bank bumi. Lain lah. Hai dah. Banjir kat sini. Dia dah renovate. Dulu banjir sampai sini. Sampai atas ni. Banjir sampai atas. Dekat depan betul-betul depan kuda. Nampak tak? Baju tudung hitam ke? Kuda hitam. Jom lah kita ke sana. Iyalah. Ya. Betul lah. Tu siapa tu? Abang. Kalish. Lish. Dah pergi sana. Hai. Gambar dengan kuda tak habis. Ayah kenapa awak gelap? Dia Dia main kan. main rugby. Wah. Isnin sampai color. Dia ada Wah, kurus dah awak. Dapat kali salam. Apa pun salam. Ada apa pegang? Anniversary Umi ada tak pegang? Umi ada tak pegang? Pindah mami lepas. Ada pegang. Satu. Pak. Rugby nombor 1. Okey. Peganglah. Dah dapat pegang belum? Semua pegang dah. Dah ambil gambar dah. Kenapa tak naik atas? Kisha dah salam mami ke? Dah lah. Ha? Dah. Tak payah tekan lagi dia. Dah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Dah. Dah ke? Tak, ini yang last tu tak edit. Masukkan jalan Dah, dah. ni lah Kita orang jumpa peminat. So untuk menghargai peminat ni kita nak belanja dia orang makan. Nak kecil yang main.
bunga. Kakak. Burung gagak bercinta. Nanti tak ya. Dia masih cantik. Okey, kita baru habis solat tadi dekat rumah adik saya. Dekat mana rumah dia ni? Setapak betul lah. Somewhere there, around there lah. Sekarang nak balik, nak cari ada orang nak minum coffee bean. Bukan ada orang, kita berdua kan nak coffee. Okey. Cari coffee bean, lepas tu balik dan tidur. End of the day. Dan habislah cerita hari ni. Alhamdulillah. Ya ke? So kita orang Yeay. Nampaknya kita nak pergi dekat je rupanya. Okay. So kita nak beli coffee bean tu, nak makan dengan kari pak yang tadi beli dekat Lemang tu. Wah, dekat rupanya. Dulu ni susah nak masuk. Careful. Sekejap. Careful. Okey, dah dapat. Last stop kita orang punya date hari ni dekat Coffee Bean. So nak balik, nak makan, nak minum dengan cari pub. Kodi tengah layan anak dia, si Omel. Dia tengah apply something. So Kodi tengah check lah resume Omel okey ke tak. Okey, hujan lebat. So alhamdulillah hari ni habislah date kita orang. Sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. So macam nak start? Habis dah anniversary date kita orang hari ni. Kita balik tadi maghrib sampai terus solat. So macam mana nak cakap, terima kasih siapa yang tonton YouTube saya. Teruskan menyokong saya punya YouTube. Kau dia cakap apa? Tak ada apa. Terima kasih sebab tonton kita orang. Orang tua yang apa-apa ni. Walaupun kita orang tua, tapi kita pun nak fun juga, have fun dan nak, there's always a first time. Macam buat YouTube ni, Cik Ana suka, so Cik Ana buat style kita lah. Bye, terima kasih. Saya punya macam problem lah daripada hari tu. Cuan. Ada tu lama dah. Kita tak ada bateri. Ada dah, ada. Dia tekan lama. Ada kawan datang. Alamak. Alah, saya takut. Saya sangat takut dengan anjing. Baby, tolonglah baby. Macam mana? Dah kacau. Kenapa dia datang? Dia nak masuk dalam video ke? Oh, dia datang sini. Pergi sana. Okay. So, dah on. Saya punya dah on. Awak punya dah on Oh nak kot. Tadi aku cakap. Jauh. Jauh kan? Ni jadi thumbnail pun boleh. Boleh?